Assalamualaikum, namaku Safia. Aku ada abang, namanya Abang Syahmi. Asal ia balik, ia selalu menipun. Tapi Piah faham, abang sibuk kali. Tapi Piah mau abang tolong. Abang suka main game malam-malam. Abang selalu lalai, main telefon sampai akhir. Kadang abang lupa sembahyang. Impas terus subuh. Ini hanya mimpi. Mana datang? Namaku Syahmi, abang kepada Piah. Lama-kelamaan masa ni aku rasa macam aku sadarlah daripada perbuatanku selama ni. Ada orang minta tolong tapi dibiarkan, dan yang minta tolongannya diberhenti sendiri. Terlampau lalai sama gadget, telefon tengah malam. InsyaAllah saya cuba ubahlah sikap supaya jadi abang yang lebih baik. Memulakan sebuah perubahan itu bukan perkara yang mudah. Tapi bila kita ni berjumpa atau bertemu dengan orang-orang yang dapat membantu kita, ia boleh memudahkan perjalanan kita ni. Apatah lagi kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sering mengingati kita ni kepada Allah SWT. Bila disedari betapa jauhnya kita ni sebenarnya daripada Allah SWT kerana telah lalai. Masa demi masa aku perlahan-lahan sadar yang kita ni sebenarnya banyak masa kita ni boleh membuat perkara yang lebih faedah, menjadi seorang yang lebih faedah. Dengan masa yang ada tu juga kita ni boleh menjaga kesihatan dengan bersukan dan juga keluar dan berdepanan berinteraksi sama kawan. Bila diubah sikap ni, baru sadar yang kita ni boleh menjauhi benda perkara-perkara yang lalai. Sekarang, adakah aku abang yang baik? Aulah, abang baik kali ya. Masa ni abang banyak tolong Piah. Masa ni abang jarang pegang telefon lagi. Terima kasih abang. Sayang abang. Abang pun sayang Piah.